Jom kita start kereta. Tekan brake, tekan push start button. Okey. Zul dah start kereta. Pertama sekali Zul akan nampak bahagian meter dia. Meter dia pakai meter analog dan digital dekat bahagian tengah. Masih lagi menggunakan analog dekat bahagian meter kilometer dan meter RPM. Dan untuk bahagian steering dia, korang tengok design dia pun cantik. Fully dah wrapping, dah leather. Dan dia datang dengan steering teleskopik. Teleskopik ni macam mana guys? Okey. Biasa steering biasa dia ada atas dan bawah. Tetapi bila teleskopik korang boleh tarik ke depan dan ke belakang. Itulah teleskopik. So boleh ke atas dan bawah, depan dan bahagian belakang. Itu specialnya kereta Pro 2 Trust yang terbaru. Dan seterusnya korang boleh tengok dekat bahagian aircon dia. Aircon dia dah ada auto climate control. So bahagian dalaman dia kalau lah panas, korang tekan je button auto, dia tolong sejukkan. Dan kalau dalaman dah sejuk, dia tolong panaskan balik. Okey, untuk bahagian infotainment, dia dah datang dengan 360 kamera untuk variant H. Variant H dah ada 360 kamera. Dan dia ada juga Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk bahagian dashboard, dia datang juga dengan soft touch. Ada bahagian leather untuk soft touch. Ada juga dekat bahagian atas ni bahagian plastik lah. Untuk bahagian brake parking brake dia dah datang dengan electronic parking brake EPB. So korang tekan saja button dekat bahagian tengah ni untuk kata tarik bahagian brake parking dia. Senang saja. Sekarang dah senang je. Dan untuk kereta ni, dia dah datang dengan 6 airbag, 5 star NCAP safety untuk ASEAN. So kereta ni sudah terjamin selamat untuk dipakai.